Hasad ini merupakan bahagian daripada maksiatnya hati. Maksiatnya hati. Dan maksiat hati kadang-kadang lebih besar dosanya daripada maksiat zahir, daripada maksiat yang jawari, daripada maksiat yang dibuat oleh anggota badan yang zahir, mata, tangan, kaki, mulut, lidah. Maka kadang-kadang maksiat hati lebih besar dosanya daripada maksiat dari organ-organ tubuh yang lain. Ini dilihat dari dampak bahaya terhadap perilaku seseorang. Artinya karena hatinya akan kemudian berdampak kepada buruknya perilaku, akan timbul dari dia